ติดตาม Library Online ได้ทุกวันอังคารทาง YouTube Spotify และทุกแพลตฟอร์มอัตตันเรดิโอ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sedang pendengar yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana Allah masih lagi taruh umur kita, dapat kita siam ataupun dapat kita puasa hari yang ke-8 daripada bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah hari Ahad bersama dengan 8 Ramadan 9 Minakum. Nah, dia lebih kurang pukul ni lebih sikit. Alhamdulillah. Nah, kita duduk dalam ruangan hikmat puasa. Yang mana pihak sekolah At-Tarqiyah ada program sejak daripada pukul 8 lebih pagi hingga seterusnya sampainya sudah tarawih. Maka sebulan bulan Ramadan pihak sekolah At-Tarqiyah Islamiah kita yang ditadbir oleh Pura Naya Pujakan iaitu Acan Faison bersama dengan adik-adiknya Acan Lusan, Acan Pacerin dan Acan Pacera dan juga Deput Menaikkan Sekolah dan juga guru yang lain. Maka alhamdulillah ini adalah kebaikan untuk kita dan semua muslimin muslimat, lebih-lebih lagi orang yang duduk di kawasan Merang ataupun sekitar yang dekat-dekat dengan Ampel Merang ini. Maka alhamdulillah sedang pendengar yang saya hormati sekalian, pukul ni lebih bila-bila kita tunggu buka puasa. Nah, bila-bila kita tunggu buka puasa, marilah kita dengar ruangan hikmah puasa. Kerana pihak stani WTU stani ya tak dia panggil tak program siap masa ni adalah rekan goning dan masa tu panggil tertutup dah. Maka hak saya ni 10 orang dalam sebulan Ramadan, 10 orang hak cara kecek masalah hikmah Ramadan. Saya juga jatuhnya pada hari ini dan juga 19 dan 29 daripada bulan Minakum. InsyaAllah lepas pada ni 2 kali lagi saya akan berjumpa dengan sedang pendengar sekalian. Maka sedang pendengar yang saya hormati sekalian, pertama kali syukur kita kepada Allah. Oh, ni panggil hari dah kita seorang hamba yang daif, seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang miskin, maka kita jangan kita lupa kepada Allah. Ini yang pertama kali. Jangan lupa kepada yang asal kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang nikmat kepada kita, kepada kita semua. Huwar Razzaq. Allah adalah orang yang Allah adalah yang memberi rezeki kan kepada kita, yang memberi kesihatan bagi kita, yang bagi umur kan kepada kita adalah huwallah, iaitu Allah Subhanahu taala. Maka bagi kita apabila Allah wis sekali kepada kita, lebih-lebih laginya sehat kita. Kerana kalau kita tengok banyak lagi saudara kita yang mengucap kalimah syahadat sama dengan kita, yang mayat 5 waktu sama dengan kita, yang mayat hadap kiblat sama dengan kita, sekarang ni dia tak dapat puasa bersama dengan kita. Payah duk mana tu Ustaz tu? Banyak juga kalau kita tengoknya di rong Payaban, di rong Ban. Nah, di rumah sakit, baik rumah sakit Naro, Jingu, Pebung, Bacok, Sungai Padi dan juga Sukiring ada semua penuh. Kalau kita tengok Allah, di rumah sakit penuhnya. Tanyanya dia nak duduk di sana di rumah sakit tu, jawabnya tak ada siapa nak. Si orang sakit pun tak seduk situ dan si pun nunggu baik anak, bining tok lelaki pun tak ada nak. Tapi dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, nah Allah dia sakit, Allah dia cuba maka dia terpaksa kena terima. Mana kata dia kena duduk situ. Kalau puasa pun puasa tak sempurna dah. Mayat tawih tu so payah lagi. Maka kita alhamdulillah, kita orang yang Allah wi sihat, wi umur, kita dapat siam
dapat puasa, maka kita syukurlah kepada Allah. Karena ayat ni saya sering sebut semuanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita jadi golongan hamba yang syakirin, hamba yang syukur kepada Allah. Orang panggil hamba kalau anak koli yang tak deraka kepada caunai dia. Kita juga sebagai hamba yang tak deraka kepada Khalik, iaitu yang menjadikan kita. Patut saksinya, saksi kita kufur, kita ingkar. Bagi mereka yang tak puasa bulan-bulan ni, maka orang ni telah ingkarkan. Telah patisik suruhan Allah, taklif Allah kepadanya. Sedang pendengar yang saya hormati kalian, dengan masa yang rekah ni, nak raya kepada kita semua dengan mudah-mudah, tiap-tiap perbuatan kita, amal kita, baiklah benda kita buat tu benda yang baik ataupun benda yang jahat, maka akhirnya akan kelik kita semua. Mana kita mudah-mudahnya perbuatan kita, percakapan kita supaya kita ludah alio naik langit. Akhirnya jatuh atas kepala kita. Juga amalan, perbuatan, tutur kata. Kalaulah kita kata saat ni benda baik, kita zikir, kita buat ibadat, kita baca Al-Quran, maka benda kita kata saat ni akhir klik kita belaka. Panggil dengan sebab kita buat molek saat ni, Allah akan bagikan rezeki kepada kita, Allah akan beri banyak nikmat kepada kita, akhirnya Allah akan bagi syurga kepada kita. Tapi sebaliknya, kalaulah kita saat ni sebagai perbuat juga, kecek tak boleh, tak maya, deraka, buat benda jahat, akhirnya hak kita buat tu kelik kita. Nah, kelik kita juga, bukan kata kita tak maya, Muhammad tak maya, Abdullah dosa. Ya tak lihat hati, Muhammad tak maya, maka Muhammad lah yang kena tanggungjawab perbuatan yang tak maya saat ni. Nah, dan sedap pendengar yang saya hormati sekalian, salah satu amalan bulan Ramadan, salah satu perkara hang kita rengasuk modah orang ngajar tu penuhlah 8 hari ni dak kecah Ramadan semua. Nah, maka nak royak buat salah satu sini kerana ustaz ni kita hikmat panggil payut lah atau pedah puasa. Salah satu daripada pedahnya puasa, hikmatnya puasa asyam. Nah, yang pertama kalinya ustaz katanya pedah kita puasa tu apa? Satu, kita dapat tunai perintah Allah. Lepas tu kita dengar akhir tak lagi. Orang hok tungkan kam, hok gula hok tak baca mula-mula ni kita yang dua apa kepada saya. Bagi orang puasa, ia saat ini telah tunai kewajipan hak Allah suruh kutiba alaikumusiyam. Maka bagi orang puasa saat ni, ia dah tunai kewajipan Allah. Mana kata ia tak dosa lah. Kerana ia apa? Kerana ia dah tunai ia puasa. Maka sebaliknya, bagi sebaliknya orang yang tak puasa, maka ia saat ini tak tunai kewajipan dia. Hak Allah suruh kutiba alaikumusiyam, di fardu ada kamu, kalau ia tak puasa maka ia masuk golongan orang yang deraka. Apabila ia puasa, maka ia dapat pahala. Nah, dapat pahala daripada Allah. Kerana Allah adil. Apabila siapa buat baik, maka Allah akan bagikan pahala. Adapun siapa yang deraka, tak buat, Allah bagikan dosa. Mana di sini yang hikmah yang pertamanya, orang yang puasa, maka orang ini telah tunai perintah Allah. Sebaliknya, orang yang tak puasa, maka orang ini telah deraka, telah tak patibat hak Allah suruh. Satu. Yang kedua, apabila kita puasa dah, hikmat puasa, Allah akan bagi pahala kepada dia. Bagi orang yang tak puasa, maka Tuhan akan berdosa. Kata mudahnya, orang yang puasa, rakib saat ni tanda pahala ya. Masuk dalam khamdi. Orang yang tak puasa, atid. Saat ni rakib, atik tanda dalam hak jahat, banci suku-suku, dan tak ada salah ni. Kalau buat kita ni ada salah, tetapi tetapi malaikat saat ni tak ada hari nak salah.
wa yaf'aluna ma yu'marun, itu adalah malaikat yang buat gapo usul Allah. Kita sekarang ni lupa ratik salah ratik dan sebagainya. Hikmah yang ketiga adalah ia saat ni dapat jauh daripada api neraka. Bagi orang poso ia jauh daripada api neraka. Dah itkum minan nar. Nah, tu saat ni selamat ba'idu minan nar. Orang yang puasa, orang ni jauh daripada api neraka. Dan Tuhan saat ni juga ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang puasa Tuhan bagi pahala dan Tuhan masuk dia dalam syurga. Adapun mereka yang tak puasa, nah, apa boleh? Nah, maka orang yang tak puasa saat ni Allah akan bagi dosa dan akhirnya ia akan masuk neraka. Apa? Kerana ia tak tunai kewajipan yang Allah suruh. Bahkan dia saat ni akhir balik dah. Ia saat ni siapa umur dah. Ia saat ni ada akal fikiran yang baik. Ia selaku orang Islam. Ia kuasa untuk puasa. Ia tak ada musafir. Ia tak ada uzur. Itu adalah syarat-syarat puasa. Tetapi sengaja-ngaja dia saja tak sepuasa, maka masuk dalam dosa besar. Sedang pendengar yang saya hormati sekalian. Ya benar puasa ni panggil benar mudah, tak ada kena bakar mudah gapo. Kalau lah maya ni kena ada, kalau orang lelaki kena pakai cuk yang molek, kata aurat, kena hadap ke kiblat. Kalau perempuan saat ni kena pakai kain kano, kena kata aurat, kena hadap ke kiblat. Adapun puasa tak ada kena pakai gapo-gapo, hanya niat ketika makan sahur atau golek malam. Kita niat kata saja aku puasa besok hari wajah tak aku kerana Allah Ta'ala. Lepas tu daripada makan sekali ni enggak pukul 5 lah, lebih kurang 50 minit ataupun kita pukul 5 beradu nak madu makan. Lepas tu buka puasa bila sejak pada pukul 5 lah, kita tak pukul 5, ambil mudah-mudah pukul 5 malam ke 5 subuh kita pergi sampai buka pukul ni 30 minit ataupun 20 minit 8 minit. Lebih kurang 13 jam kita pas celah-celah tu tak ada apa lah kita. Kalau kita tak ada buat gapo pun. Nah, tak ada buat gapo, mana kita tidur. Tapi kena mayat lah, mana waktu mayat ada gapo dah. Sah dah puasa kita. Nah, sah dah puasa kita. Tapi kalau lah celah-celah tu di antara pukul 5 malam ke 5 subuh sampai pukul 6 tengah, kalau lah kita pergi buat ibadat, maka pahala bertambah lagi. Mana kata pahala lain boleh pula. Ada pun pahala puasa tu gitu ibadat rabit dah. Rabit kan puasa ni panggil hikmah yang besar sungguh, pahala yang besar sungguh. Ibadat gapo ya pukul 5 pagi sampai pukul 5 pagi sampai pukul pukul 6:30 lebih kurang 13 jam kita duduk dalam ibadat semua. Subhanallah sungguh. Maya saat ni 5 minit ya. Kadang-kadang kalau buat bayar dengan maya tak ada sampai 5 minit sudah dulu lah. Nah, sudah 3 minit sudah dah. Tapi ni panggil 3 belajar kita duduk dalam ibadat. Subhanallah sungguh ibadat puasa. Kena yang kata di sini kalaulah kita tak ada buat gapo pun, kita niat puasa, kita daripada makan yak pukul 5 subuh sampai pukul 6:30, 13 jam itu adalah ganjaran daripada Allah. Lepas tu kalau lah celah-celah tu, tapi celah tu maya 5 waktu tu sejak pada subuh, lepas tu kita maya subuh, zuhur, asar, lepas kita buka puasa, lepas tu maya ngorek, hak tu kena buat lah. Tapi makna kalau kita sekadar maya saja dia, hak lain kita tak ada baca Quran, tak ada zikir, tak ada sedekah, tak ada apa pun, dah dapat pahala. Kerana pahala di asyam saat itu, ia ibadat dah. Tu dia panggil Allah, Masya Allah sungguh puasa. Lepas tu saudara kaum muslimin, bagi nak kata ya pukul 5 subuh sampai pukul 6 tu pahala penuh. Lepas tu lepas pada ngorek pula
Kita pergi sejak kerana biasanya kita buka puasa kita pergi sejak kita dah kelik-kelik iso pula. Sejak daripada kita taklah dengan musuh pasal pukul 7. Nah, pukul 7 sampai pukul 9 tu kita tak ada 40 amal tu lebih kadang-kadang masjid sana lebih panjang pada tu lagi tapi kita tak kata pergi sejak pukul 7 kelik pukul 9 tu 2 jam tu ibadat pula Allah subhanallah sungguh. Sampai kata Allah puasa ni panggil bulan puasa ni bulan siapa yang tahu kata ke lebih fadilat baik sungguh banyak sungguh. Nah, ni nak kata ulama sahabat kata ni nak jadi sebulan 12 bulan tu jadi Ramadan berlaku. Kerana lah ni saudara kaum muslimin. Lah ni ibadat ni. Kita duduk lah ni buku ni lebih kurang 15 lebih kurang 17 lebih kurang ni ibadat ni ibadat Allah subhanallah. Sampai orang yang mati pada bulan Ramadan Allah istimewanya bagi dia. Lebih-lebih laginya kalau lah matinya apa saat ni pada hari Jumaat ataupun Lailatul Jumaat. Sedang pendengar yang saya hormati sekalian. Itu panggil hikmatnya puasa ni atau ganjaran daripada Allah. Sabit tu lah kalau tak puasa lagi, tak ada nak royak, tak ada nak sifat, tak ada nak tu. Tapi walau bagaimanapun ada jugalah. Dia hamba tu anak kapu tu ada lah sore dua hak tak puasa tu. Waktu lah nak buat Allah lah kita suruh lah. Kerana saya yakin kata Tok Imam sendiri ataupun ustaz apa semua tu tak ada orang yang tak royak kelebihan puasa dan balas orang yang tak puasa. Dan sekali ni pagi kita dengar dalam terus dalam YouTube dalam babong aja penuh dah. Kalau tak tahu lagi nak royak tak boleh dalam tu. Hak tu suahlah kepada orang masing-masing. Saudara kaum muslimin yang dihormati sekalian, salah satu pula hikmat puasa adalah untuk nak sihat tubuh kat badan kita yang Nabi kata semua tu sihat. Mu puasa nasdaya tubuh badan kamu ni sehat. Kau ni hadis Nabi jelas. Kerana maidah kita ni kapok kita ni duk kerja semua 12 bulan kerja semua 11 bulan bagi kamu. Kerana faham apa kita apa bulan boleh makan kita makan. Nah, makan sejak pada bangun tidur tidur tu. Kadang-kadang bangun tu makan selalu dah pada orang masing-masing. Nak ya katanya maidah kita kapok kita dalam perut dia kerja penat. Duk nak kerja semua. Supaya kalau kita kata kerangcak baik, nak kereta kita baik. Kalau nak semua tak wadu, letih juga kereta pun walaupun dia bukan orang. Nah, kerang berabuk faifa misalnya pahang kita pasal pagi apa cerah-cerah sampai gelak-gelak apa cerah. Pun supaya pagi apa gelak-gelak sampai cerah apa ni akhirnya mampu juga. Supaya juga tubuh badan kita kalau dah tak ada beradu lah 12 bulan. Maka ni pada salah satu hikmat Tuhan saat ni wi puasa sebulan-bulan Ramadan. Tak ada ulama, tak ada bomo, tak ada bomo tu pet mana-mana wa imam orang Islam, wa imam pet tak ni bomo besar tak ni bukan Islam. Pakat sebulan suruh katanya puasa adalah prayoga untuk nak badan, untuk nak tubuh badan sihat. Hadis Nabi jelas katanya puasalah kamu nasaya tubuh badan kamu akan sihat. Ni jelas ni hadis Nabi jelas. Saudara kaum muslimin, kalau dah kita nak tubuh kita sihat, maka kita puasalah. Dan apabila puasa dah seperti mana ni orang duk ngajar sok mudah, jangan duk berat sangat ketika buka tu, sekodarlah. Bukan sampai kebanyakan orang saat ni baik perempuan baik lelaki apabila puasa saat ni nak timbangnya ya turun sikit. Kalau berat 50 tinggal 48, 47. Mana kata tubuh ya saat ni ngeng sikit. Nah, bukan kata puasa 50 nak 55. Hak ni bagi kata teruk ni bagi ni. Mak tengah hari malam lagi kodo. Kita tambah makan kan makan banyak itu lalu ni. Gati hak tengah hari kita makan, hak ni tak jangan. Kita makan pada-pada lah. Larat kita makan nak maya tarawih tak leh tu, ya tak jangan. Dan untuk akhir pada hari ni masalah hikmat puasa lagi iaitu puasa saat ni puasa saat ni akan menumpukan nafsu kamu. Nah, Nabi suruh puasa. Ada satu hadis yang maksudnya suruh ya maksar syabab tu hadis ya maksar syabab tu. Apabila mu kuasa mu nak kahwin mu kahwinlah. Kalau mu tak kuasa maka mu puasa.
Makna kata di sini kerana puasa apa sawijaun, kerana puasa ni satu yang diubah untuk nak menumpukan nafsu kita. Ustaz ayat sini hikmat puasa adalah untuk nak menumpukan syahwat kita. Wai mukham tongkang tangpet ataupun syahwat nafsu nak marah nak muri apa dia puasa saat dia boleh rangap. Nah, puasa saat ni. Puasa saat sampai kita pergi puasa ni panggil dia macam nak buat gapo adik, tak ada kuasa nak nak puasa mak. Panggil puasa saat ni jadi wijak, jadi nak menahankan kita daripada benda-benda maksiat. Bono kecil orang kali aku puasa ni, bono ngupak kali aku nak puasa ni, aku puasa ni, bono buat benda-benda tak baik, ya mari diri dia panggil puasa. Lepas tu nafsu pula arung hang kan sampai saat ni ya turun dengan diri dia. Sebab itulah orang hok nak terlalu menggulai ni bukan mutaleh, arung mau kuat, mau puasa dulu. Kerana puasa saat ni boleh tolong banyak-banyak perkara. Sedang pendengar yang saya hormati sekalian, ini panggil untuk hari ini hikmatnya puasa. Pak yuk puasa ataupun pak edah puasa lebih kurang gitulah. Sebenarnya banyak tapi ustaz ambil sekadar sepitah lalu dengan masa 20 minit lebih kurang. Ustaz buat kesimpulannya kita puasa saat ini adalah kita dah tapak tunai perintah Allah. Kita puasa saat ini Allah akan bagi ganjaran kepada kita. Kita puasa saat ini Allah akan bagi syurga kan kepada kita. Kita puasa saat ini Allah akan masukkan kita dalam syurga dengan pintunya Ar-Rayyan. Kita puasa saat ini tu akan sihat tubuh badan kita. Kita puasa saat ini akan tumpukan syahwat nafsu jahat kita. Sebaliknya, bagi orang yang tak puasa, ia telah ingkar perintah Allah. Orang yang tak puasa, ia tak dapat pahala. Orang yang tak puasa, ia berdosa. Orang yang tak puasa, ia akan masuknya dalam neraka. Orang yang tak puasa, ia tak boleh masuk pintu syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang tak puasa, tubuh badan ia tak sihat. Bahkan ia makan ni. Ada setengah makhluk Tuhan juga ni, orang tak puasa ni soal tu. Makanan ia makan tengah hari ni. Dia makan air batu lah, ikutlah makan air lah, nasi lah, apa tu. Makanan ia duk sakcang diri dia, duk lanak diri dia, tubuh dia duk sakcang diri dia. Bagi orang yang tak puasa di bulan Ramadan. Dan orang yang tak puasa juga, arum dia pepuak, arum dia syahwat dia, khamtokan dia, apa dia kuat dia tadi boleh. Dia kerana dia duk, walaupun setan saat ni tak ada dah, boleh jadi diri dia tu adalah setan dah. Setan manusia, setan berupa manusia. Maka sedang pendengar yang saya hormati sekalian, dengan masa yang rekan ni kita dengar, dan insya-Allah kita ambil hikmah yang pertama. Mari kata kita buat hak Tuhan suruh. Insya-Allah Tuhan kawi 1 2 3 4. Kita jangan gi tinggal gi buat hak Tuhan larang. Apabila kita gi buat hak Tuhan larang ataupun kita tak buat hak Tuhan suruh, akan boleh ke 1 2 3. Semua saat ini klik kepada kita. Seperti mana saya royak pada awal saat ini kata, semua perbuatan kita, semua amalan kita, semua tutur kata kita klik kepada kita sendiri belaka. Buat baik akan dapat baik. Buat jahat, buat tak molek, kita akan terima benda tak molek pada diri kita sendiri. Ada baik syurga, tak baik neraka. Maka saya rasa dah cukup untuk pertanding, dan insya-Allah kita akan jumpa pula kata silap ustaz pada 14 Mina dan masa yang sama pukul 6 lebih sampai pukul 6.20 lebih-lebih. Maka hari ini setakat ni dulu. Semoga kita dapat puasa dengan baik pada besok hari, dan maya tarawih malam ni malam yang ke-9 insya-Allah kita akan maya sama, kita akan tunai kewajipan kita, dan insya-Allah tu akan bagi syurga kepada kita bersama dengan Nabi dan sahabat di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dia akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.